cendol durian hari ni. Kita dah sampai kat kedai dia. Kita orang makan dekat Mama Place dekat Kampung Baru. Jadi suami saya tengah beratur beli durian. Kita orang duduk kat sini makan durian. Kita tunjuk apa dia. Dah sampai. Ada apa? This is cendol durian. So yummy. So yummy. Ini nak pulut. Ini santan tawar. Apa? Santan dia tawar. Mana? Apa yang rasa durian dia? Hah? Rasa durian dia. Duduknya adik suka. Kan pun minyak tak? Tengah. Nak keluar balik leceh. Ha? Nak keluar balik gini leceh. Tapi memang baru buka kan? Baru pasang jam untuk pergi jalan. Kita datang kita tak tengok apa operation hour dia. Dan makan cendol. Wah, cantiknya. Jom ambil video. Sekejap. Selamat datang Kampung Baru. Rate your cendol durian. Terlalu manis. 7/10. Portion banyak lah tapi terlalu manis. Portion banyak tapi terlalu manis. Dari segi harga okey lah, reasonable lah, make sense lah. Mahal saya, tapi still make sense. Saya pun 7 kot. Samalah manis. Kita orang tapau. Tak habis. Patutnya order satu je. Bye. Next destination. Lepas tu kita pergi sini pula. Lama dia tak datang sini. So cute. No. Yang beg dia cantik. Untuk kunci. So cute. And aesthetic. Oh my god. Kita je kat sini.
Dia main dekat apa yang terima? Apa dekat? Maybank Western Capital. Maybank. Semua dekat nombor 12. Okey. Geraya tu. Geraya. Hah? Geraya. Dah habis lah. Ini apa tu? Yang press ni lah. Ini kalau kat press. Ini press. Ini press. Dan jalan-jalan sini. Dan? Happy? Okey, start. Dapat berapa? Try berapa kita? 4 kan pagi tak kan? Pagi paling Which one paling best? Of course. Teli. Oh, tu ni. Teli tu paling best.